Saya nak bagi semangat sikit kat hampa lah. Pasal hampa kena buat titik ni, supaya affiliate ni gila-gila dan betul-betul. Masa bagi tahu saya punya prediction dan jangkaan. Tahun ni tahun yang sakit. Sama ada yang meniaga apa sekalipun. Kan, kalau bekerja mungkin tak rasa sangat lah. Tapi dia rasa dekat buying power lah. Barang jadi mahal. Kita tak boleh nak berbelanja lebih. Kita terasa. Tapi untuk orang yang berniaga, ya Allah sakitnya tahun ni. Tahun depan lebih sakit. Semua orang pakat cari jalan macam mana nak keluar daripada masalah kesulitan. Macam mana nak buat duit yang lebih banyak. Macam nak ada alternative income. Titik dah sampai kat hampa. Dah sampai kat tangan. By the time hampa tengok video ni, bermaksud hampa dah bayar dan hampa dah buat. Saya nak bagi reason pasal hampa kena all out buat benda ni. Yang pertama adalah sayanglah duit tu. Hampa beli produk ni harga 179. Dah masuk, dah agree, otak hampa dah kata okey dah. Kita sebagai seorang muslim yang baik, usahawan yang hebat, kita akan buat sampai habis kan. Kita akan buat sampai hujung kan. Kalau buat sekerat sepatutnya itulah attitude hang. Buatlah bisnes apa pun macam itulah cara dia. Saya dah habis fikir, come out dengan the best solution, the best product. Hampa hanya perlu all out nak kena buat. Make sure yang paling komai pun dapat lah balik duit hampa 179 tu. Tapi yang tu mudah lah. Make sure buat duit 179,000. Macam tu boleh? Itu benda yang pertama. Benda yang kedua adalah saya dah sediakan segala benda. Segala benda dah ada dah. Step by step dia, video dia, guides dia, support system dia. Apa yang hampa nak kena buat adalah follow, duplicate dan enhance. Dan kita akan bergerak sama-sama, side by side, hand to hand. Make sure mendatang ni jadi. Apa tahu tak apa? Saya akan mengajak usahawan. Banyak, ada berpuluh ribu dah usahawan. So saya come out the best formula untuk buat duit dengan cara yang mudah, dalam masa yang singkat, menggunakan modal yang paling sikit dan tidak ada masalah dengan undang-undang. Supaya affiliate estetik ni lah jawapannya. Mudah sangat. Ya amat-amat mudah. So hampa hanya perlu bergerak one step at a time. Dalam waktu saya sembang ni, tak sampai lagi 2 bulan. Tapi dah ada orang dapat income kat 30,000. Ada 5,000, 10,000 tu tak payah cerita lah. Berlambak lah dapat. Tak mungkin lah setengah tak banyak lah 30,000. Kalau hang nak buat jualan persendirian 30,000 penat juga Tapi yang ni dia buat sikit, lepas tu dia bergerak. Dan yang tu baru permulaan. 30,000 naik 70,000 naik 100,000, tiba-tiba naik 500,000. So hampa berada dalam kelompok awalan. Kena faham tu. Hampa berada dalam kelompok awalan, pioneer group. So, bila pioneer ni, sebab affiliate kita baru 1,000 lebih. Maksudnya baru 1,000 lebih orang yang tahu pasal mendatang ni. Ramai lagi tak tahu. Hampa hanya kena rajinkan mulut, kuatkan hampa punya jiwa, hampa punya azam. Okey, aku nak all out buat benda ni. Kena all out. Kan, kena all out. Kalau hampa rasa macam tak ada semangat, mari rapat-rapat dengan kami. Rapat dengan HQ, rapat dengan saya. Hampa akan start rasa buat duit yang sangat banyak. Hampa kena create that momentum. Sebab kita ada banyak masalah kan. Saya sendiri ada banyak masalah. Saya tahun 2025 ni it's not a good year lah. Awal-awal itu kan. Hutang tiba-tiba mai, bisnes banyak tak jadi. Dan saya learn a lot. Yuran kehidupan saya tahun ni tahu berapa? 2025 yang tak habis ni, yuran kehidupan saya 5 juta. 5 juta ringgit yuran kehidupan ni ada dalam bentuk. Adalah cerita dah. Saya pun ada, hampa pun ada. So kita nak cari jalan nak buat duit. Kita ada janji dengan mak abah kita. Nak hantar pergi umrah lah, nak beli baju lah. Kita ada janji dengan pasangan kita. Nak buat ni, nak buat ni, nak buat berjalan lah. Anak-anak kita. Kita ada benda yang kita nak kena fulfill kan. Dan benda ni mai depan mata. RM179 ya kos dia. Ada kos lain nak keluar. Mana ada? Kalau hak tu pun nampak rasa berat lah kes ni kan. So saya always di peringkat SU akan cari jalan daripada masa ke semasa untuk improve dan improvise sampai sistem ni jadi cantik, sampai produk jadi banyak dan best, sampai income hampa yang macam best gila supaya affiliate ni. Saya akan mendedikasikan otak saya dan the whole network saya dan ilmu yang saya ada untuk make sure mendatang ni jadi. Tunggu hampa buat Saya memang nak cari. Yang ramai tengok-tengok ni bukan semua orang akan buat. Saya tahu mendatang tu itu adalah ratio manusia. Dia guna Pareto rule, 80-20. Kalau hampa tak tahu Pareto rule, hampa research. Pareto rule, daripada 100 orang 20% saja yang hidup, 80% lagi tidak akan hidup dan akan jadi biasa-biasa. Ini berlaku dalam mana-mana benda. So saya hanya mencari that 20%. Kalau hampa adalah that golongan 20%, jom kayuh dengan saya. Jom kita buat duit gila babi. Kita settlekan masalah hutang kita. Tapi bercuti gila-gila. Kita beli apa yang kita nak. Ada saving yang sangat banyak. Supaya kita enter 2026 ada benda yang best. Dengan benda kat tangan yang kita tahu solid, yang nak kena fokus. Dan apa kena faham satu benda? Super affiliate estetik ni dia bersifat projek tepi. Bukan projek utama. Projek tepi je. Tapi kalau projek tepi boleh menghasilkan income yang sangat besar, Syat tak ada Syat kan? Saya akan buat dia sampai projek tepi pun boleh menghasilkan juta. Azim Malik, saya akan buat. So watch me doing it. Dan harapan saya adalah dikala saya buat benda tu, hampa ada bersama dengan saya. Sebab saya takkan boleh buat seorang. Saya kena buat secara berjemaah, secara grup, secara berkomuniti. Dan saya tengah membina komuniti tu pelan-pelan. Boleh lah? So kita jumpa kat the next gathering, jumpa kat dalam Zoom atau jumpa kat mana-mana. Kita make sure buat sampai jadi. Saya bagi semangat kat hamba. Saya bekalkan semangat saya kat hamba. Boom, kita buat sama-sama. Okay? Jom.